Hai korang, hari ni kita nak review Fujifilm X-T32. So kalau korang apply kamera ni, korang akan dapat back camera dengan SD card. Okay, jom kita buka dan kita tengok apa yang ada dalam kotak. Ada tali, ada manual book. Lepas tu korang akan dapat lens. Okay, lens yang kita bagi ni 15 to 45mm lens. So kalau korang apply kamera ni, korang terus dapat lens yang macam ni. Lepas tu korang akan dapat bateri. So korang akan dapat kabel sekali. Kamera ni pakai kabel Type-C tau. Okay, jom kita tengok design kamera dia pula. So ini bahagian depan kamera, ini bahagian atas, ini bahagian tepi untuk korang sangkut kamera korang, and ini pula bahagian bawah untuk tempat masuk bateri tu. Screen kamera ni dia bagi korang 3.0 inci tau korang. So memang sangat besar and sesuai untuk korang tengok display gambar korang nanti. Kamera ni juga korang boleh setting untuk auto shot ataupun korang nak multiple shot. Screen dia juga korang boleh bandkan. Dengan harga bulanan serendah RM250 untuk 36 bulan, korang dah boleh dapat kamera Fujifilm yang cantik macam ni. Jangan lupa apply!